Ini dia motor community kakak-kakak kitchen kita, Moda Mocha 110. Daripada segi design dia, untuk motor ni, okey, dia macam ala-ala Vespa. Tapi dia lagi cute daripada Vespa korang. Motor ni pun compact and then dia ringan, sesuai lah dengan kakak-kakak kitchen yang tak boleh bawa berat tu. Korang, untuk Moda ni dia ada 3 colour tau. Warna orange, warna biru dengan warna hijau light. Kedua, untuk bahagian performance dia pula, untuk motor ni dia didatangkan dengan 110cc, menghasilkan 8 horsepower dan 8.5 Nm of torque. Okey, so untuk bahagian top speed dia pula, okey, dia boleh bawa sehingga 100 km per jam je. Motor ni tak adalah laju. So, motor ni santai-santai je. So, sesuai lah untuk you guys yang nak pergi dating-dating, nak pergi ride santai-santai tu. Ambil betul ni. Okey, so untuk bahagian tank dia pula, korang boleh isi sehingga 4.8 liter. So, motor ni sisi dia rendah. So, untuk penggunaan dia punya minyak tu kurang, so memang sesuai lah. Dan last sekali, untuk bahagian aksesori dia, nampak tak ni? Kita dah tambah untuk top rack tau. So, dari kat sini, abang dengan kakak just beli dia punya bakul je. Boleh nampak lagi? So, kalau korang berminat dengan Moda Mocha ni, jangan lupa untuk tekan apply now dekat bio saya dan jangan lupa juga untuk like, komen dan juga share untuk video saya seterusnya.